Okay, masalah drain ni kita tebuk tapi dia berasap. Dia berhangi. Jadi kita suspect kabel beras lah, mungkin dah habis. Jadi kabel berasnya kita dah tukar. Inilah yang lama, kita tukar. Ini yang lama, sekarang ni yang baru lah kat dalam ni. Tapi bila kita dah tukar kabel beras yang baru, dia makin teruk. Lepas dah tukar dia jadi lemah drain ni. Dia macam ni lah. Ni ada api ni. Macam tu je. Ini kabel beras baru ni. Dah berasap. Dia lemah. Tak power lah. Kalau orang kat 3 silinder ni. Jadi saya cadang nak tukar armature dia lah. Mungkin armature dia ni tak cukup api, ataupun mungkin ada masalah lah kat dalam ni. Okay, jadi untuk tukar armature ni, kita kena buka sini lah. Dekat sini ada 2 skru. Dekat belakang ni pun ada 2 skru. Kena buka 4 skru ni guna Allen key bintang. Okay, ni saya dah buka 4 skru ni. Dia keluar ni. Dia keluar dia punya gear. Okey, yang ni tak macam ni. Jangan terbalikkan. Takut dia punya gear dekat dalam ni dia jatuh. Nak pasang balik susah lah. Yang ni kena buka ni lah. Macam mungkin. Okay, ni armature dia. Okay, jadi armature ni kita pasang balik lah. Kita masukkan balik dalam ni. Untuk kita senang buat kerja lah. Pasang cabut ni dengan minyak hitamnya, tengok dengan gelisnya. Jadi kita pasang je dulu. Letak je dekat dalam ni. Dekat dalam ni kalau kita pasang, nampak tak ada 2 U ni. Kalau kita pusing U ni, kenapa tak ada skru? Itu 1 skru, dekat belakang ni 1 skru. Pakai Allen key bintang. Buka 2 skru ni, baru armature ni boleh cabut. Keluarkan skru ni. Ini 2 skru. Lepas tu pakai screwdriver cungkil.
Okey, dah cungkil. Macam ni lah dia punya amateur dia. Okey, ni amateur baru lah. Okay, ni yang baru, ni yang lama. Jadi kita tengok perbezaan dia kat sini lah. Yang lama hitam, yang baru copper, warna emas. Jadi mungkin sebab ni lah kenapa IP-nya macam tadi. Jadi mungkin ni lah sebab dia kenapa mesin kita ni bila kita guna dia berasap, dia berhangit, dia lemau. Jadi yang ni kita pakai yang baru dan kita tengok macam mana. Okey, yang ni pula dia ada cover ni, dia cabut lah. Cover plastik ni, cover getah ni, dan kita pasang tempat baru. Macam tu. Okey, yang ni pasang balik lah dia punya tempat dia. Pasang skru. Yang ketatkan lagi, masuk je skru dulu. Sebab kalau kita ketatkan nanti yang ni susah nak setting dia punya lubang dia. Ikat kena silang-silang. Pasal kalau kita ikat satu side je, nanti dia punya bearing ni sengit. Bearing yang dekat dalam ni. Jadi ikat yang ni sikit, yang ni sikit. Biar bearing tu sama-sama masuk. Lepas tu sini. Sampai ketat lah. Okey dah. Sepatah ni masuk balik lah. Okay, kenapa tak boleh masuk ni? Sebenarnya kita lupa satu perkara. Kita lupa nak cabut carbon brush. Pasal dia sangkut dekat sini lah. Carbon brush dia dah sangkut kat ujung ni. Jadi sebab tu kenapa dia tak boleh nak rapat ke body drain ni. Pasal cabut senang je, pasal ini kan dia terus je keluar. Jadi kita nak pasang balik dia sangkut kat sini lah. Macam yang kita bincang tadi. Jadi yang ni kena buka balik lah. Buka dulu dia punya carbon brush. Yang ni kita keluarkan lah.
Kita buka kabel brush, baru boleh pasang benda ni. Okay, baru dia boleh rapat. Nah, tengok, baru boleh rapat. Yang ni jangan tekan lah. Kalau tekan tak boleh lah. Dia dah sangkut dekat sini. Jadi yang ni kena angkat. Pasang skru. Okay, masuk dua lagi. Ikat silang. Yang ni kena ikat silang ya. Kalau tak ikat silang nanti drill ni jadi sengit. Ikat sampai habis, sampai ketat. Kita ketat. Pasang balik lah kabel brush ni. Untuk video buka dan pasang kabel brush ni saya sebenarnya dah buat, ada dalam channel ni. Nak tengok dengan lebih jelas, tengok dalam tajuk tu lah. Pasal kali ni saya fokus pada nak tukar amateur saja. Okay, jadi kita test lah sama ada dia masih lemah ataupun dia dah elok. On switch. Okay, ni ada api ni. Jadi kita test. Okay, power lah. Dah power, cuba kita tengok api dia. Okay tak? Okay, dia dah tak berasap. Cuba kita setting yang dari batu. Okay, dah power. Yang hack. Okay, dah power dah.
Okey, dia dah tak berasap. Okey, jadi kenapa drain ni dia bahangi, dia berasap, dia lemau, rupanya armature-nya rosak. Jadi yang ni kita pasang balik dah. Dan pasang balik dah skrunya dekat sini.